Berapa income yang selesa nak beli penthouse dekat Mont Kiara? Kalau kat Mont Kiara ada satu kondo yang saya minat, Icon Resident. Kalau korang lalu Jalan Duta, confirm nampaklah kondo ni dekat tepi jalan. Bagi saya rumah ni memang unik. Dia macam villa yang bertingkat-tingkat, nampak macam terapung. Kondo ni pun umur dah 10 tahun. Kalau nak beli baru pun dah tak ada dah. Kena beli subsale. Berapa income yang selesa kalau nak beli penthouse dekat Icon Resident ni? Jom kita breakdown. Untuk sebuah unit penthouse, saiz dia 4,300 square feet. Harga bermula RM3 juta. Deposit 10% RM300,000. Untuk stamp duty RM60,000. SPA RM12,000. Untuk loan agreement lebih kurang RM13,000. Lain-lain kos dalam RM10,000. Total upfront untuk beli rumah ni adalah RM392,000. Unit penthouse yang paling besar sekali, tapi 4 bilik je. Okey ke? Shilling dia tinggi. Saya dapat feel macam kita duduk rumah landed. Dalam bentuk kondominium memang paling eksklusif. Building nampak besar, tapi total ada 290 unit je. Maksudnya dekat sini density tempat tu rendah, privacy tinggi. Kita kira pula rumah ni punya komitmen bulanan. Loan kalau 30 tahun, installment sebulan RM13,200. Untuk maintenance fee pula 4,300 square feet. 1 square feet katalah 35 sen. Bermaksud sebulan RM1,500. Untuk cukai tanah kita bajetlah dekat sini lebih kurang dalam RM300 ke RM400. Untuk insurans ataupun MLTT kalau setahun RM3,000, sebulan lebih kurang RM250. Total up bulanan yang kena prepare untuk beli Icon Resident ni adalah RM15,288. Kalau rumah ni harga RM3 juta, berapa income yang selesa? Setelah nak spend 30% daripada income untuk bayar dan maintain rumah ni, sebulan income kena ada RM50,960. Kalau nak gunakan 20% sahaja daripada income, sebulan income kena ada RM76,440. Siapa yang nak beli rumah kondo harga RM3 juta ni? Better beli rumah landed. Ada kategori dia, contohnya old money. Yang kedua, expatriate. Orang yang daripada luar negara nak settle down dekat Malaysia. Dan yang ketiga, orang yang takkan tanya maintenance RM1,500 tu mahal ke murah? Ada tak rumah-rumah lain yang menarik untuk kita breakdown? Cuba korang komen.